Okey, okey, okey. Nak saya okey pegang sini. Pegang. Boleh untuk berdiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ada dekat The Mutant Village. Kita pun dah berpindah di tempat yang baru. Kejap lagi kita akan tunjukkan video-video yang lama juga daripada tempat lama ke tempat baru. Alhamdulillah Allah ketemukan kita rezeki dengan Cik Lan umur 60 dengan anaknya yang luar biasa. Imran nama dia, adik Imran umur 20 yang datangnya dalam keadaan Masya Allah. Okay, kita cerita apa yang datang waktu tu ya, keadaannya skolosis ya. Kita tahu macam Stephen Hopkins yang kita tahu yang saintis yang rekod badan tu kan. Okey. So dikatakan tak boleh. Ya ke? Ya ke? Tak ada ya. Sebenarnya bila Allah berkehendak boleh je. Namun kita kena percaya tu nombor satu. Percaya pada Allah dan ikut apa saja yang kekasihnya buat ya, sunnah ya. Dari segi apa? Dari segi penjagaan makanan kita daripada makanan yang halal, termasuklah yang was-was proses macam mana yang ubah sifat. Allah kata makhluk berpasang-pasang, dan itu kita akan terangkan dalam video yang lain. Okey, so sekarang ni datang dalam keadaan sklerosis dengan matanya kuning, betul? Ya, kita sedar terus. Hanya nak cerita benda yang jelas saja. Matanya kuning, tak larat langsung lah itu hari tu dalam keadaan rasa tu macam mana pada datang awal dulu. Dalam rasa macam lemah, tak larat langsung lah kita kata ya. Nak maknanya angkat kaki memang tak boleh lah hari ni. Angkat kaki semua okey lah. Kaki boleh ya. Okey, dah tu ya. Sekarang kita tunjuk berdiri, dah boleh berdiri. Okey, dalam keadaan datang matanya kuning, betul ya, dengan bibir tu semuanya apa tu memang tidak berdarah, macam tak berdarah lah, pucat dia. Video pun ada, gambar pun ada ya, nanti kita upload sekali. Okey, tak ada daya waktu tu, tak ada daya tak ada daya ya. kaki lemah ya. Okey, nak cuba berdiri sekejap tak? Okey, kita cuba berdiri sekejap. Okey, tak sabar nak tunjuk. Dia tak sabar. Okey. Nak saya okey pegang sini. Pegang. Boleh untuk berdiri. Di maknanya boleh dah ni ya. Okey, maknanya kat rumah zero pada boleh berdiri. Daripada zero lembik lesu dan boleh berdiri ya. So maknanya kalau kat rumah tu berdiri pegang apa-apa boleh. Okey ya. So keunikan dia, kita cerita tentang healing crisis dulu. Macam mana mak bapaknya semangat dia letak untuk pasal sayang kan ya. Macam mana dia lalui fasa healing crisis, macam mana antaranya ada muntah tak? Cirit? Yes. Cirit biasa ya, keluar macam air ya. Okay, start je kita ikut je amalan, minum garam, santan, ada rempah formula minyak sirih dan makan whatever yang Allah suka. Maknanya natural ya, maknanya gula natural semua. Okey, semua tu ikut kan? Okey. So, proses healing crisis tu rasa dia macam mana? Mula-mula sekali tu. Mula amal dalam 2 3 4 hari tu. Lesu ke apa ke? Makin membaik. Oh, rasa makin membaik okey makin membaik. Yang bertambah bertenaga. Rasa bertenaga. Ada tak yang masa yang rasa macam give up teruk sangat? Oh, tak rasa. Tak rasa? Tak rasa. Sebab satu benda yang saya cakap ya, dia punya azam macam mana tuan? Semangat dia memang luar biasa ya. Dia ingin kembali seperti dulu. Masa sekolah. Oh, dia pergi sekolah. Okey, boleh pergi sekolah balik. Nak maknanya boleh keadaan macam pergi sekolah dulu, remaja. Seperti orang lain. Mana dulu memang jalan elok lah. Pada masa sampai umur berapa tu jalan elok? Tak ada masa Covid. Oh, masa Covid terus? Masa Covid tengah menunggu keputusan SPM. Cocok tak ni? Ada cocok tak? Vaksin. Ada, berapa? 2 kali vaksin. 2 dos. Okey lah. Okey, lepas berapa lama lepas tu? Ada semasa berjalan dia tiba jatuh. Dan maknanya berapa lama keadaan selepas Covid? Berbulan. Maknanya tahun berapa dia tumbang? 2022. Awal tahun lepas. 2022. Maknanya 2022 tumbang terus lembik, lesu, hati pun, mana mata pun kuning everything Jadi, itu 23. Dan kalau 23. Akhir 22. Akhir 22. Bulan 10. Oh, okey. Kita jumpa. Ini ulang tahun kedua lah.
kita jumpa ujung 2023 kan? Ujung mana bulan 12 kita jumpa ya. Bulan Sekarang depan ni anniversary setahun lah. oh okey. Dia sebelum jumpa tu setahun sebelum tu. Okey, sebelum jumpa tu setahun tu ada pergi rawatan macam-macam? Hospital. Okey. Antaranya result Ke arah negatif. maknanya darah dia macam mana pada masa tu? Dia lebih kepada fizikal. Darah semua tengok normal ke macam mana? Nampak normal. Tapi waktu tu buang air semua macam mana? Tak boleh Masalah buang air. Keras ke, tak keluar ke, rasa tak ada nak terkencing ke berak, ada tak rasa? Dia kadang-kadang cepat sangat, kadang-kadang lambat. Cepat maknanya keluar sendiri. Terkucil. Okey, faham. Sekarang boleh kawal? InsyaAllah boleh. Okey, najis keluar ada tak besar jari kita? Ada. Okey, itu petanda yang baik ya. Kalau jari, maknanya najis kita sebesar jari ibu jari kita, itu dia dan dia keluar sekitar paling panjang ni ada tak? Ada pendek? Pendek lah. Ada pendek ya. Okey, kalau katakanlah ya dah dapat panjang-panjang tu lah, contoh beruk dia keluar 3-4 kali je kan. Itu petandanya badan khusus kita baik ya. Okey, lain. Okey, ada yang katakan ada masa healing crisis tu apa kaki meletak-letak macam tu Betul? Macam mana berlaku ni? Pada masa bila macam mana tu? Bila masa dia tak boleh kontrol punya Tengah-tengah macam tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Kaki dia kuat. Risau tak? tapi tak lama. Tapi orang yang tak jarang mengalami dia terkejut. Okey, tapi di sini tak terkejut langsung. Ibarat orang kena sawan. Macam kena sawan tapi kaki je. Kepala tak ada. Ini problem dia bahagian lower body. Okey. So, itu bukan sawan itu bukan sawan Kalau sawan dia muka badan segala macam. Okey. Kaki dia je macam gerak tanpa dapat dikawal. Betul? Okey. Tapi dalam saat bukan minit. Dalam 10 saat? Bawah 10 saat lah. Okey, macam itulah sistem bila macam ada reaksi. Dia okey. Tak ada panik Tak panik. Okey, panik juga. Bapaknya anaknya tak ada rasa panik pasal anak dia tak rasa apa kan. Dia just bergerak sendiri kan? Mula panik tapi dah lama dah tak panik. Okey. Dah biasa. Dah tahu dah kenapa benda jadi begitu? Tak tahu. Okey. Apa dia tak boleh agak? Bila terjadinya? Tak boleh agak bila terjadinya. Last kali bila? Last Baru je tadi. Bila? Pagi tadi. Pagi tadi. Okey. So tahu kalau itu petandanya current dekat kita punya neuron tu dia mula menghantar message dia hantar message dan current dia akan bila connect saja kaki kita yang mana yang bahagian dah terconnect tu dia sendiri yang gerak ya. Jadi perkara-perkara macam tu dia sampailah betul-betul dah bersambung dengan baik dia akan normal balik. Dulu harian, sekarang bukan harian. Itu saja. Oh, dulu harian. Okey. Sekarang tengok benda berlaku kadang-kadang. Okey. Belum tapi pasal tak setiap kali berlaku dan sebagainya ada perubahan dalam diri ada tak? Adalah makin kuat. Nak berdiri tu makin kuat. Okey. Dia maknanya lepas berlaku tu setiap hari tu maknanya ada perubahan. Hari ni pandai ni. Hari ni tangan boleh angkat. Hari ni macam mula-mula datang tu memang lesu habis Lesu habis Harapan rasa nak hidup tu memang. Sekarang ni rasa macam mana? Tenaga. Okey. Imran ni dia pakar dalam melukis atas pola. Pola. Kertas minyak pola. So ada buat tempahan juga kan. Nanti kena tolong adik Imran kita ni untuk apa-apa tu melibatkan lukisan apa tu macam kain batik tu semua tak? Ke macam mana? Untuk plan membuat baju. Maknanya boleh pergi ke arah fashion designer lah ni. Yes. Okey, support. So kita nak tengok. Dan adakah soalan yang biasa orang tanya saya, adakah dia akan tulang akan straight balik secara fitrah? Okey ya. Kita tahu secara intervention whatever yang dia orang buat, dia pakai besi lah apalah semua. Okey, itu secara operation. Okey, soalannya adakah secara fitrah boleh tegak? Okey. Siapa yang datang dengar ceramah yang kita ceritakan, semua tu bergantung pada kita dah kata dari segi makanan kita so kita jaga amalan fitrah ikut baginda Nabi, kepala kena bersangka baik kerana Allah makbulkan sangkaan hamba-Nya. Contoh gini, kalau orang tu nak kena ukur gantung yang saya cerita kalau dia nak kena ukur gantung lagi seminggu, maka dia tak ada selera makan, tak ada selera minum, tak ada selera apa selera, tak ada nak bangun buka mata pun tak boleh. Dia nak buka mata pun tak larat maka dia terbaring. Maka otak dia jika dia letakkanlah neraka lah kita kata ataupun ukur gantung dan sebagainya dalam hidup dia,
dalam kehidupan dia, maka dia akan merengkuk, tak ada selera, tak ada apa-apa semua. Okey ya, maka tulang dia akan kerekut. So kita tengok orang yang stres, dia akan bongkok. Betul? Okey. Jadi begitu juga bagi kita tengok ya, jika orang itu dia dalam kehidupan dia yang tadi dah satu dah ya, dia stres. Okey, satu lagi, jika orang itu dia sangat berazam kuat, dia rasa nak capai ini, nak capai itu, tetapi dia memegang sesuatu tu dalam keadaan long term stress saya panggil. Dia pegang ketat di dunia ni, bila nak tidur pun dia tak dapat lepas sampai dia kejar. Bila nak solat juga dia tak mampu nak bertenang, qiyam, ataupun dia tak mampu nak khusyuk, tak mampu nak lepaskan dunia, maka dia akan pegang long term stress. Mana apa jadi, kita tahu short term stress is very good untuk dia metabolize tubuh dia dan sebagainya. Kalau long term stress, dia akan menyebabkan dia punya tulang juga akan terhakis, dia akan, hormon yang akan terkeluar akan terstimulate adalah, kita tahu, mineral kortikoid dengan glukokortikoid. Maka kita tahu kita kencing, walaupun orang tu tak makan garam, tak makan gula, tapi kadang dia pegang, dia long term stress, dia tak boleh lepaskan dunia ni, waktu tidur, waktu solat, waktu sebagainya, maka dia kencing pun akan tinggi dengan natrium, tinggi dengan potasium, termasuk glucose index dia akan spike. Okay, so kita tahu rehat itu penting, jaga makan itu penting, matahari penting, solat semua penting, bersangka baik penting, harmoni penting. So ternyata terbuktinya, kita katakanlah ya, amalan baginda Nabi itu luar biasa hebat. Okay, jadi jangkaan kita, maknanya kita tengok dalam sekitar 4 bulan, kita tahu jika beramal dengan baik, kita akan dapat sel darah yang baru. Okey, biasanya dari segi kajian 9 ke 1 tahun kita akan dapat organ baru. Okey, ya, sekarang ni sekitar dekat setahun ya, jangka-jangkanya maknanya hati tu dah semakin sihat, ataupun mungkin dah kita kata almost fully recover ya. So kita tengok mata pun dah tak kuning mula-mula datang dulu kuning okey, maknanya kita tahu bahagian organ semakin baik. Okey, so kita sekarang ni kita tahu bahagian fasa tulang. Biasanya tulang kita kata yang bagi yang normal 2 tahun 8 bulan ataupun dekat 3 tahun dia almost akan dapat tulang baru. Bersyarat jaga makan, happy lah, apa semua lah. Okey, tapi kalau dia terjun dalam stres, whatever maknanya dia melambatkan proses dan dapat tulang baru. Okey, so maksudnya tadi saya katakan tentang jika dia stres, dia nak kena hukum gantung, dia akan tertarik. Sekarang ni jika dia happy pula, apa jadi? Okey, itu soalannya ya. Maka bila dia ada pandangan, dia kata okey, aku akan berjaya, aku nak jadi jutawan beriman kan, maka dia letak satu gambaran, indahnya dia duduk pula ya, rezeki dia Allah bagikan hidayah, cahaya, dia duduk pula dalam keadaan nikmat, syurga dunia, seronoknya, dia tengok semua, dia nampak kebaikan je. So means that dia tak ada gambaran yang hukum gantung stres tadi, dia tidak akan tertarik kan. So gambar dia akan gambar-gambar yang indah kan. Okey, maka jika dia dapat kekalkan bersangka baik pada Allah whatever ni ya, maka tulang dia juga akan tertarik perlahan-lahan untuk kembali melurus. Kenapa? Sistem imun tubuh badan kita, dia akan mengikut apa yang kita punya nafsu ya, kita punya apa cara kita fikir. Kalau orang tu jenis yang nafsu dia besar, nak berjaya, dia pun jalan macam macam tolong kabut kan. So means that adik Imran kita dah faham kalau itu, kita cuba target, dan kita harapkan kita semua yang tengok video ni terus angkat tangan, doa kepada Allah, semoga Allah bagikan segala cahaya, hidayah kepada kita semua, termasuklah penyembuhan yang terbaik buat adik Imran, dan kita buktikan bahawa Allah itu benar, Allah itu esa, dan kita teruslah ya update isu adik kita Imran ni. Semoga progres itu berlaku dengan cepat ya. InsyaAllah. Ada apa-apa nak last word, whatever, last word untuk video ni lah, bukan last word untuk okey, Azam just nak apa? Kita nak tahu pandangan jauh. Okey. Nak boleh berjalan dulu. Nak boleh berjalan okey. Nak buat apa boleh jalan? Bergerak. Okey, nak bergerak. Buat apa nak bergerak? Nak pergi mana? Nak pergi jalan. Okey, kenapa nak pergi jalan? Okey, jawapan dia simple ya. Nak beribadah, nak sihat dan kuat beribadah kembali pada jalan Allah, nak jadi jutawan beriman yang berakhlak baik. Okey. InsyaAllah, amin. Ada apa lagi? Hidayah serta perjumpaan hanya milik Allah yang Esa. Allahu Akbar.